Cara-cara nak buat kopi tanpa menggunakan espresso machine. Aku akan gunakan French press. Dia ada penapis besi dan metal sieve inilah yang akan digunakan untuk menekan coffee ground tu turun ke bawah. 25 gram kopi dan kita akan gunakan single origin bean. Aku menggunakan biji kopi daripada Nicaragua. This one dia more towards like brown sugar sikit, slight red apple punya acidity, and then this one pun kita roast dia medium dark punya roast. So kalau ni untuk espresso pun okey, untuk manual brew pun okey juga. Untuk French press selalunya kita akan pakai grind size yang kasar, extra coarse ataupun medium coarse pun boleh juga. Okey, pada 28 klik untuk French press punya resipi. Kita boleh grindkan dulu dia punya kopi. So untuk hand grinder, kalau macam Comandante ni dia pakai burr dia special sikit, steel burr. So untuk steel burr, dia punya heat apa semua tu pun dia tak menghasilkan haba yang agak banyak. Okay, so kita dah habis grind. Disebabkan dia punya grind size agak besar, so dia cepat lah, dia tak adalah lambat sangat dia punya grind. So kita boleh tuangkan dulu coffee ground yang kita dah grind tadi. So dia sama juga macam kita buat espresso, always bergantung kepada masa dia. Kat sini temperature dia aku pakai 88 degree Celsius. So dia dah start timer. So tuang je banyak-banyak, jangan risau. Cuma tuang tu korang kena agitate sikit, make sure dia punya kopi tu diserap dengan air, terkena air sepenuhnya. Okay, so 280. Kita tunggu dulu. Mungkin sehingga seminit setengah baru kita kacau dan baru kita tekan kita punya coffee ground. Kita nak kena bagi dia punya initial blooming proses. Sudah 1 minit 30 saat. Kita stirkan dia dulu. Next, apa yang kita boleh buat ialah kita tekan. Kat sini aku tak kira, aku just kita tekan je pelan-pelan. And then maybe kalau korang nak coffee tu rasa dia lebih intense lagi, korang bolehlah rendamkan dulu, biar dulu beberapa minit. Lepas tu baru korang minum. Macam tu dia akan jadi lagi strong sikit. Okay, so kalau korang tengok kat sini, coffee ground ni semua dah dekat bawah. Always ambil dia punya aroma. Macam tadi bila kita dah grind, aroma semasa kering pun berbeza bila aroma dia dah campur dengan air. So biasanya bila dah campur dengan air, dia punya aromatics tu dia akan release lebih banyak berbanding waktu dia kering. Boleh ambil bau dia. Lepas tu bolehlah sip dia sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Right, that's nice. Rasa dia punya little bit brown sugar punya sweetness. Tapi acidity macam red apple tu dia dah jatuh sikit. Dia tak berapa kuat sangat. So basically French press dia memang just nice. Very easy to drink. Lepas tu kalau korang nak buat pun simple je. Okay, so that's how kita buat French press di rumah ataupun di FCR Coffee.